Tanda Allah Ta'ala kasihkan pada seseorang hamba ni lah, Allah Ta'ala bukakan pintu hati dia untuk dia buat amal salih sebelum dia mati. Sebelum dia mati, tuan-tuan, maknanya sebelum sampai kepada ajal dia, Allah Ta'ala bagi dia hidayat, Allah Ta'ala bagi taufik, Allah Ta'ala bukakan pintu hati untuk dia balik-balik pada Allah. Mungkin dulu dia teruk, dia tersasar di ujung jalan. Kan, dia jauh sesat di ujung jalan, dia tak semayang, langgar hukum Tuhan, buat maksiat, buat mungkar dulu masa dia muda-muda. Tapi di hujung usia dia, di penghujung usianya, Allah Ta'ala bagi dia hidayah, Allah bagi dia taufik, dia balik-balik kepada Allah. Minaz zulumat ila nur, daripada dulu dia zulumat, gelap dulu, kepada cahaya. Dia berubah jadi orang yang benar-benar baik. Mula beramal, mula semayang, mula pergi masjid, mula dekat kepada Allah. Dan di penghujung usia dia mati dalam kebaikan, husnul khatimah. Itu tanda Allah kasih pada seseorang itu. Jadi kan kita mengharapkan, kalau boleh biarlah penghujung kita ni dalam kebaikan. Itu yang doa selalu kita minta. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, kalau kau nak matikan kami, ya Allah, biarlah kami itu husnul khatimah. Mana kematian akhir itu dalam kematian yang baik. Mati dalam keadaan baik, mati dalam ibadah, mati tengah buat kebaikan, mati dalam bulan Zulhijjah, mati dalam mana? Dalam amal-amal yang soleh, mati ketika pergi haji, Masya Allah, mati ketika dia berjihad, berdakwah jalan Allah Ta'ala. Itu mati makna yang dalam kebaikan. Cuma yang kita takut, yang kita bimbang ialah di penghujung umur kita ni. Yang di penghujung tu, sebab tu kita minta doa, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan kau matikan kami ya Allah di atas mati yang su'ul khatimah. Bisu'il khatimah, mati yang tak bagus, mati yang tak baik. Mana penghujung tu mati tak bagus. Tapi kita nak biar hujung kita mati dalam kebaikan.